Dulu di Korea Selatan pernah digemparkan dengan skandal seorang pastor bernama Lee Jae-rok. Mahkamah Korea Selatan telah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun ke atas Lee Jae-rok selepas didapati bersalah ke atas 42 pertuduhan rogol dan serangan seksual terhadap 8 wanita ahli gerejanya. Tahukah anda bahawa ajaran kultus ini turut berkembang di Malaysia? Dan pastor mereka yang berdakwah ke sini juga telah disabitkan dan dibicarakan di mahkamah di Malaysia kerana atas dakwaan mencabul dan gangguan seksual. Di dalam buku 60 agama baru di Malaysia, saya ada mendedahkan bagaimana ajaran kultus ini terbentuk dan apakah doktrin yang dia tanam kepada pengikutnya. Dan di akhir video ini juga akan didedahkan beberapa tempat kultus ini tersebar di Malaysia. Gereja Manmin didirikan pada bulan Julai 1982 dengan hanya bermula seramai 13 ahli di bawah kepimpinan Lee Jae-rok. Sebelum dia menubuhkan gereja ini, dia pernah mengalami sakit 7 tahun setelah dia menikah. Suatu hari, kakaknya membawa Lee Jae-rok ke program gereja penyembuhan Korea. Dan Lee Jae-rok disembuhkan dengan penyembuh penginjil Hyun Si-ae dalam gereja Protestan. Dan dikatakan setelah itu, Lee juga turut boleh melakukan penyembuhan. Dan ini merupakan satu bahagian dikenali sebagai faith healing yang menjadi salah satu upacara gereja yang terkenal di seluruh dunia. Sekitar tahun 1979, Lee Jae-rok dakwa telah mendengar suatu suara. Lee Jae-rok menegaskan bahawa itu adalah suara Tuhan dari syurga yang menyuruh Lee Jae-rok harus mengikut jalan Tuhan ketika dia pergi berdoa di gunung. Setelah itu, dia telah menubuhkan gerejanya sendiri. Melalui bakat penyembuhan dan pengurusan gereja, gereja Manmin mula berkembang pesat. Setelah itu, gereja tersebut dapat membangunkan denominasi, yakni aliran baru yang bercabang di bawah aliran Protestan. Pada tahun 1993, gerejanya dipilih sebagai salah satu dari senarai World Top 50 Churches oleh Christian World Magazine daripada Amerika Syarikat. Lee juga telah memegang beberapa jawatan penting agama Kristian di Korea, seperti mengetuai World Holification Crusade pada tahun 1992 di Yodo. Dan dia merupakan pengerusi Holy Spirit Soul Explosive Crusade pada tahun 1994. Dan pernah menjadi Presiden Pentadbiran kepada Peace Reunification Crusade for the 50th Anniversary of Independence Day of Korea. Dia juga telah menjadi Ketua Persatuan Kristen Korea dan Persatuan Pusat Penginjilan Dunia. Namun tidak lama selepas itu, Lee telah dibuang dari Church of Holiness pada bulan Mei 1990 dan organisasinya telah dikeluarkan dari Christian Council of Korea pada bulan April 1999. Kerana di atas tuduhan kesesatan yang dibawanya. Para pemimpin Persatuan Misionari Korea juga telah menuduhnya sebagai pemimpin kultus, yakni gerakan sesat atau ajaran baru. Dia berkata dia tidak berdosa, yakni maksum, dan dibebaskan dari kematian. Kerana konsep kematian di dalam Kristian adalah bermaksud sumpahan. Pada tahun 1999, Munhwa Broadcasting Corporation, yakni penyiar televisyen Korea Selatan, telah menayangkan sebuah dokumentari yang mengkritik Lee Jae-rok. Sebagai tindak balas, seramai 300 orang penganut gereja Manmin telah menyerang stesen televisyen tersebut dan mereka menyerang pegawai keselamatan serta menceroboh masuk ke ruang kawalan stesen untuk memotong aliran elektrik. Sementara itu, seramai 1,500 ahli yang lain telah mengajurkan tunjuk perasaan dan duduk di jalan berdekatan dengan stesen TV berkenaan. Pada bulan Julai tahun 2000, Lee telah mengunjungi negara Uganda untuk memimpin program Uganda United Crusade. Persatuan Misionari Korea di Uganda telah mengeluarkan kenyataan yang berkaitan dengan lawatan itu dengan menggambarkan Lee sebagai pemimpin kultus dan menyatakan bahawa dia tidak diterima baik oleh gereja Korea. Pada November 2018, Lee disabitkan sebanyak 42 tuduhan jenayah seks oleh Mahkamah Daerah Pusat Seoul. Dia menyerang secara seksual dan berulang kali memperkosa 8 wanita pengikut gerejanya yang semuanya adalah berusia 20-an dalam komuniti gereja Manmin. Mangsa-mangsa ini yang kebanyakan menyertai gereja sejak kecil. Mereka mempercayai bahawa Lee sebagai figura yang suci dan mereka tidak mampu menolak permintaannya kerana takut dianggap berdosa. Lee mendakwa bahawa hubungan seksual tersebut adalah perintah daripada Tuhan, bukan sahaja walid, dan ini memang modus operandi kebanyakan gerakan kultus. Mahkamah mendapati bahawa mangsa merasa terpaksa untuk tunduk kepada perilaku Lee kerana mereka mempercayai bahawa dakwaannya sebagai dia memiliki kuasa ketuhanan.
Sekurang-kurangnya 5 mangsa telah menghubungi pihak polis dan Lee telah dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Konsep asas bagi Manmin Church adalah seperti kepercayaan aliran Protestan. Akan tetapi, tuduhan sebagai gerakan kultus apabila ahli gereja mereka selalu mempotretkan Lee Jae-rok sebagai kedudukan Jesus Second Coming, yakni Jesus kedatangan kali kedua. Selain itu, Lee juga terkenal sebagai pastor yang banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan faktor kepada faith healing inilah menyebabkan pengikutnya taksub kepadanya. Manmin Church memiliki 11 asas bagi kepercayaan mereka. Di dalam buku ini saya ada terangkan satu persatu. Dan pada masa yang sama juga dalam buku ini saya ingin mendedahkan penyebaran kultus ini di Malaysia. Di Malaysia, mereka mendaftarkan gerakan mereka di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, yakni ROS, atas nama Pertubuhan Orang Pekat Manmin Malaysia atau Malaysia Manmin Deaf Association. Manmin Church dari Korea Selatan ini mula bertapak di Butterworth, Pulau Pinang sekitar pada tahun 2010 yang dibawa oleh seorang pastornya bernama Ji Jong-hun. Dan pastor Ji Jong-hun ini merupakan seorang warga Korea Selatan. Ji Jong-hun merupakan seorang pekak dan bisu. Dia merupakan pengikut kanan kepada pastor Lee Jae-rok. Pastor Ji Jong-hun telah membuka gereja Malaysia Manmin Deaf Association, yakni Persatuan Orang Pekat Manmin Malaysia untuk pengikutnya dari kalangan orang pekak dan bisu. Pastor Ji Jong-hun selain aktif di Malaysia, dia juga aktif menggerakkan gereja ini ke Thailand, Jerman dan Denmark. Dan di Malaysia, mereka telah memiliki 5 cawangan iaitu di Butterworth yang dibuka pada tahun 2010, di Melaka juga pada tahun 2010, Petaling Jaya yang dibuka pada tahun 2013, di Ipoh pada tahun 2016 dan juga di Sibu. Selain itu, mereka juga memiliki syarikat penerbitan buku Manmin di Skudai, Johor. Mereka juga membuka sayap remaja untuk gerakan gereja ini, iaitu Malaysia Manmin Youth Mission. Dan kumpulan ini masih aktif sehingga ke hari ini. Pada bulan November 2020, negara kita dikhabarkan mengenai penahanan seorang pastor dari gereja ini, iaitu Pastor Ji Jong-hun. Dan dia dihadapkan ke Mahkamah Magistrat di atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang lelaki pada 20 tahun yang lalu. Ji Jong-hun didakwa menggunakan kekerasan jenayah ke atas seorang lelaki yang kini berusia 40 tahun dengan niat mencabul kehormatannya. Pada 18 Disember 2020, Pastor Ji Jong-hun dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM10,000 oleh Mahkamah Magistrat Butterworth di atas 2 pertuduhan mencabul kehormatan 2 lelaki pada tahun 2013 dan 2017. Apa yang saya ingin sampaikan di dalam buku ini adalah, adakah kita sedar atau tidak dengan kehadiran lambakan gerakan agama baru dan kultus yang majoritinya dari negara luar hadir ke negara kita? Dan sudah tentu mereka ini akan aktif berdakwah, dan sebelum ini saya telah mendedahkan bagaimana gerakan agama baru dan kultus ini menyebarkan agama mereka kepada pelajar-pelajar kita, sama ada secara halus atau secara langsung. Dan di dalam buku ini saya membezakan antara kultus dan agama baru. Jika mahu dihitungkan gerakan kultus, kita telah mencecah angka ratusan gerakan ini di dalam negara kita. Doakan agar KRIP dapat teruskan kajian mengenai gerakan kultus yang sentiasa berkembang ini. InsyaAllah kita akan jalinkan kerjasama dengan badan-badan kajian anti-cults dari beberapa negara luar. Jika anda berminat buku ini, boleh dapatkan di link yang telah disediakan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.